Ini ialah gold bar 1 kg keluaran Public Gold. Emas berketurunan 999. Harganya 5 tahun lepas sekitar RM246,000. Sekarang harganya meningkat lebih 2 kali ganda pada harga sekitar RM526,000. Kenaikan harga emas hanyalah persoalan masa sahaja. Bagi yang berminat untuk dapatkan gold bar 1 kg ini, ada 3 kaedah belian emas bersama Public Gold. Kaedah pertama adalah dengan belian terus. Jika anda ada wang tunai lebih RM500,000, anda hanya perlu daftar sebagai ahli Public Gold tanpa sebarang cas dan pembelian boleh dilakukan secara online. Kaedah kedua adalah secara EPP atau Easy Payment Purchase, mana anda ada pilihan untuk membayar harga emas ini selama 6 bulan atau 10 bulan. Apabila selesai bayaran, anda boleh dapatkan emas ini untuk anda simpan sendiri. Kaedah ini disahkan patuh syariah oleh penasihat syariah Public Gold. Kaedah ketiga adalah dengan mengumpul gram emas sikit-sikit melalui akaun emas GAP atau Gold Accumulation Program. Anda boleh menyimpan serendah RM100 dan bila cukup 1 kg dalam akaun, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas ini. Bagi emas yang beratnya lebih dari 22.25 gram, anda perlu buat temujanji di mana-mana cawangan Public Gold di seluruh Malaysia untuk anda dapatkan emas yang telah anda beli secara online. Kaedah belian Public Gold yang pelbagai ini memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk dapatkan emas ini dengan kaedah yang bersesuaian dengan status kewangan anda. Untuk memulakan simpanan emas Public Gold, boleh klik link di profil, daftar percuma dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.